Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan hubungan hadis pilihan dengan isu-isu semasa dalam kehidupan kesejahteraan umum. Jadi pada diri kita teruskan dengan hadis larangan menyakiti dan memutuskan ini dalam matan hadisnya. Saya bacakan dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahassadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di wa qulu innallaha ikhwana al-muslimu akhu muslim la yadhlimuhu wa la yaqtuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi amrihi ila shiri an yahjura aqabul muslim kullu muslim ala muslimin haram kama huwa ma huwa ilmuhu wa rawahu muslim. Baik, kita pada maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling merengki, janganlah saling rusik, janganlah saling menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling membenarkani atau membiarkan, dan janganlah berjual di atas kewajiban saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya, kerananya dia tidak boleh berbuat zalim, merantarkan, berdusta dan menghina lain. Takwa itu di sini tidak memberi syarat kepada dia dimana cukuplah seorang berdosa dia memikir saudara dia yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jadinya Rasulullah ini menyatakan dalam hadis ini bahawa kita perlulah menjaga perkara tersebut, iaitu jangan menzalimi orang-orang saudara kita sama muslim, dan jangan kita menipu dalam jual beli, dan tidak berpecah belah dan memutuskan silaturahim antara sama muslim. Jadi seterusnya saya pergi kepada kepentingan mengamalkan hadis ini. Baik, kepentingan yang pertama, mengukuhkan ukhuwah Islamiah, iaitu persaudaraan sesama muslim. Apakah yang dimaksudkan dengannya? Iaitu dengan menjauhi sifat dengki, benci, menipu dan menghina umat Islam. Akan ini salah sikit. Maksudnya dengan menjauhi sifat dengki, benci dan menipu serta menghina ini, umat Islam akan saling menyayangi dan mencari antara satu sama lain. Apabila kita tidak dengki, benci, menipu dan menghina umat Islam yang lain, kita dapat membina masyarakat yang bersatu dan harmoni. Seterusnya, melindungi hak dan maruah individu. Hadis ini menekankan larangan menzalimi, merampas harta dan menjatuhkan maruah semua muslim. Ini kerana dia dapat menjamin keamanan, keadilan dan saling hormat menghormati dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia dan hati yang bertakwa. Bila seseorang mengamalkan hadis ini, dia akan sentiasa menjaga hatinya daripada penyakit rohani seperti hasad dengki, sombong dan dendam. Ini menjamin keamanan, keadilan dan saling hormat menghormati dalam masyarakat. Takwa yang sebenar bermula daripada hati dan terpancar dari akhlak yang baik. Kepentingan yang terakhir ialah untuk mencegah perpecahan dan konflik sosial. Sikap negatif seperti memenggal, berdusta atau menjatuhkan orang lain sering menjadi punca kepada pergaulan. Dengan amalan hadis ini, masyarakat jadi lebih sejahtera dan konflik dapat dielakkan. Seterusnya, saya pergi kepada hubung kait hadis larangan menyakiti dan memutuskan silaturahim dengan isu semasa. Isu yang pertama ialah penyebaran fitnah dan aib di media sosial. Realiti sekarang ni, ramai orang berkongsi atau menyebarkan aib dan kesalahan orang lain secara terbuka di media sosial, sama ada benar atau tidak. Ini sebabkan masyarakat hari ini kurang taknya lah dengan perkara seperti fitnah dan aib ni. Kadang-kadang ada juga yang membuka aib sendiri atau membuka aib keluarga sendiri di media sosial.
kaitan dengan hadis dengan isu ini ialah jangan menghina, jangan berdusta dan jangan menzalimi. Ini disebabkan menyebar aib adalah bentuk kezaliman dan menghina saudara seagama. Nabi SAW melarang merosakkan malam orang lain. Dan yang ketiga, ini meruntuhkan keharmonian dan mewujudkan kebencian dalam masyarakat. Kesannya kepada kita ialah menjejaskan kesedaran mental. Kalau orang lain ataupun kita menyebarkan fitnah dan aib mereka, jadi ia dapat memberikan kesan kepada mental seseorang. Mungkin kita rasa komen-komen yang kita berikan sekadar kita rasakan itu jenaka ataupun bermain-main, tetapi ada setengah orang yang mengambil serius terhadap benda itu. Serta menjadikan juga kesejahteraan sosial dalam kalangan umat Islam dan menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Isu yang kedua ialah penipuan dan tidak amanah dalam jual beli, termasuk juga dalam perniagaan online, iaitu kalau kita membeli di aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Lazada, Zalora pun, dan termasuk Instagram, TikTok dan sebagainya. Ramai pengguna pada hari ini menjadi mangsa scammer, produk tidak asli atau penjual menipu maklumat produk demi keuntungan cepat. Sebagai contoh penipuan yang selalu terkena oleh manusia pada hari ini ialah produk tidak sampai selepas pembayaran, iklan palsu, termasuk gambaran produk tidak sama dengan yang dihantar, menyorok kecacatan barang, dropship palsu yang mencuri gambar dan maklumat perniagaan orang lain. Jadi dia contoh-contoh ni yang selalu orang terkena apabila tidak berhati-hati dalam pembelian online. Tapi kadang-kadang pembeli dah berhati-hati, tetapi penjual itu sendiri yang tidak mengamalkan hadis ni dan tidak mengetahui kepentingan jual beli yang sahih dan benar. Baiklah, kaitan isu ini dengan hadis sahih ialah janganlah kamu saling menipu dan jangan kerana Yusuf itu menipu dalam jual beli. Jangan saling membenci, seseorang muslim tidak boleh menzalimi, menipu atau menghina saudaranya. Jadi hadis ni dah bagi tahu kita dah, janganlah kita jangan tanya Yusuf, iaitu menipu dalam jual beli. Jangan kita menzalimi dan menipu saudaranya lain. Ini walaupun kita rasa benda ni perkara biasa, menipu dalam jualan ke, menipu dalam barang ke, tapi ini sebenarnya ialah satu yang menzalimi, kerana bila kita nak keluarkan duit beli satu barang tu bukanlah mudah. Bukanlah duit tu kita petik dari pokok, walaupun duit tu dibuat dari pokok, tapi bukanlah mudah untuk kita beli suatu barang tu dan dapat barang yang cacat. Kat sini Kementerian Perdagangan dalam negara telah membuat satu infografik tata cara untuk pembelian dalam Thailand dalam talian, supaya kita dapat melindungi pribadi kita dan juga tidak terkena penipuan online. Inilah dia punya cara-caranya. Baik, isu yang terakhir, isu ketiga. Ini sering berlaku dalam perpecahan dalam komuniti dan masjid. Pada masa kini berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ahli karya, organisasi Islam atau jemaah hingga membawa kepada perpecahan dan boikot. Baik, faktor yang ada faktor-faktor atau sebab terjadinya perkara ini selalunya perbezaan pandangan politik, mazhab atau pendekatan agama. Yang kedua, perselingkahan dalam urusan masjid, surau seperti tulis-tulis kuasa, kewangan dan program. Yang ketiga, sikap saling memula atau mandang rendah antara kumpulan jemaah. Baiklah, bagi yang pertama ni selalu menjadi di kalangan orang-orang yang sudah berumur sedikitlah di dalam satu komiti masjid itu, sebabnya masing-masing pandangan politik dan mazhab atau pendekatan agama yang mereka sudah pegang sejak pada azali. Jadinya bila ada setengah yang tidak berlapang dada dan mendengar pendapat orang lain yang sedikit berbeza daripadanya, dia akan cepat melenting dan cepat bermusuhan. Yang kedua, pertelingkahan dalam urusan masjid surau seperti pilihan jawatan kuasa. Ada setengah individu yang lebih layak itu sepatutnya dipilih menjadi jawatan kuasa, tetapi dimonopoli oleh kroni selalu bila untuk pemilihan ini. Jadinya
ada sedikit peningkatan dan menampakkan cacat ceria di dalam komuniti itu. Bila tingkat saling bermula atau benar rendah antara dua jemaah. Contohnya jemaah ni akan lepas pergi ke surau masjid, mesti ke warung-warung minum kopi kan. Kat situ terjadi selalunya buah-buah mulut yang menyebabkan ada yang merendahkan sesuatu pihak ni dan menyebarkan cerita-cerita palsu pelakon lain. Baiklah, kaitan dengan hadis dengan isu ini, iaitu jangan saling membenci, jangan saling mendiamkan atau membelakani, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim tidak boleh berzalimi, menelantarkan, menyebabkan ini. Hadis ini mengharamkan permusuhan, perpecahan dan perahaian dalam hubungan sesama Muslim. Rasulullah SAW menyeru kepada ukhuwah bukan mengesahkan perbezaan. Baik, pergi kepada dosa dan bahayanya perpecahan dalam aktiviti ini. Yang pertama, meminta belakang umat Islam. Padahal Allah menetapkan kita bersatu dalam surah Al-Imran ayat 1-3, berpegang kamu semua dengan kepada tangan Allah dan dengan kebesaran. Allah suruh kita bersatu dalam agama Allah dan dalam kebesaran. Jadinya kita tidak elakkanlah berlakunya perpecahan dalam hubungan ini. Yang kedua, menghilangkan keberkatan dalam aktiviti jemaah. Jadi komiti masjid ini sepatutnya merapatkan dan berukhuwah di dalam suatu tariah itu sendiri dan mengelakkan daripada program-program masjid ini jadi lesu jemaah semakin berkurang dan suasana yang ditegak. Yang terakhir, melemahkan suara Islam dalam masyarakat. Apabila perpecahan komiti masjid ini telah sampai ke orang luar ataupun orang Islam sudah tahu, jadinya ia akan dilihat sebagai Islam ini tidak bersatu, lalu kurang dia mematilah kerana antara sama Islam sendiri pun sudah berpecah, apatah lagi sama kaum lain. Baik, kita berikut kepada antara penyelesaian menurut Islam ialah utamakan adab dalam perbezaan. Islam benarkan berbeza pendapat bagi tidak mengegaskan akidah, tapi kita mesti kekal hormat dan bertoleransi antara kita. Yang kedua, cari titik persamaan bukan perbezaan. Iaitu kita perlu fokus pada nilai bersama seperti soal jemaah, dakwah dan kebajikan. Perkara seperti inilah yang perlu difokuskan oleh ahli jawatan kuasa di masjid, dan bukannya kewangan ataupun perkara-perkara seperti pangkat yang digilakan. Tapi solat jemaah, dakwah, kebajikan ini yang perlu diberatkan. Yang ketiga, gunakan hikmah dan syura dalam menyelesaikan konflik. Masjid dan komuniti ini harus amalkan musyawarah, bukan yang bermaksud selalu bermusyawarah dan berbincang bersama-sama supaya mendapatkan satu sepakat. Baik, itu saja daripada saya. Saya ingin membuat sedikit kesimpulan di sini. Hadis ini merupakan asas penting dalam membina masyarakat Islam yang sejahtera, bersatu dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW menegaskan larangan terhadap sifat-sifat negatif seperti hasad dengki, penipuan, permusuhan dan penghinaan sesama Muslim. Sebaliknya, baginda mengajak kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, menjaga hak maruah dan kesejahteraan antara satu sama lain. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada nak bagi soalan tak? Terima kasih atas soalan yang bernas dan memberikan. Baik, antara kesan negatif lah bila kita tidak mengamalkan hadis ni, macam saya cakap tadi, kesejahteraan hidup dunia itu terganggu. Bila kita tidak mengamalkan hadis ni, mungkin seorang boleh melakukan tanya jusi, iaitu menipu dalam jual beli, dan juga berlaku perpecahan-perpecahan di dalam sesuatu melakukan komuniti masjid itu. Itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih.